dan berkata, hukum Allah adalah hudud, hukum Allah adalah potong tangan, hukum Allah Subhanahu wa taala adalah rejam, hukum Allah adalah sebab. Ini satu pandangan yang sangat-sangat sempit, jumut tentang hukum Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hukum Allah Subhanahu wa taala maha luas. Kerana itu seorang ulama usul fiqh, pakar usul fiqh, Syekh Abdul Wahab Khallaf, apabila beliau menjelaskan pembahagian hukum Allah, kata beliau hukum Allah terbahagi kepada 3. Pertama, hukum hakam yang berkaitan dengan akidah. Kedua, hukum hakam yang berkaitan dengan syariah. Ketiga, hukum hakam yang berkaitan dengan akhlak. Adapun hukum hakam yang berkaitan dengan syariah itu dibahagikan kepada 2. Hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah dan hukum hakam yang berkaitan dengan muamalah. Adapun hukum hakam yang berkaitan dengan muamalah itu terbahagi kepada beberapa pula. Terbahagi kepada hukum hakam yang berkaitan dengan nikah, kahwin, hukum hakam yang berkaitan dengan jual beli, hukum hakam yang berkaitan dengan jenayah. Bawah hukum hakam yang berkaitan dengan jenayah itulah dibahagikan pula. Di sana ada hukum had, hukum hudud. Di sana ada hukum qisas. Di sana ada hukum ta'zir. Dan di sana ada hukum hakam yang dibicarakan tentang dia, bayaran, denda. Tuan-tuan dan puan sekalian, lihat satu pecahan kecil, satu cabang kecil daripada hukum Islam yang telah diselewengkan oleh sebahagian manusia yang jahil, yang mereka tidak mengetahui apa itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pecahan yang kecil daripada hukum Islam yang besar yang telah disebutkan tadi. Saya tak kata tak wajib dilaksanakan, tetap wajib walaupun pecahan itu ranting, tetap wajib walaupun pecahan itu cabang yang kecil. Tapi sekiranya yang besar-besar ini belum diselesaikan, sekiranya yang besar-besar ini belum difahami, kita doktrinkan pemahaman manusia pada hari ini. Bila menyebut hukum Allah, mereka mengertikan hukum hudud. Ini satu salah, ini satu pandangan yang sangat-sangat bercanggah dengan kefahaman Islam yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hukum yang paling besar bagi manusia di atas muka bumi ini adalah akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan di atas muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilanna lahum min khawfihim amna. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah? Allah akan anugerahkan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi. Kekuasaan di atas muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memperkukuhkan agama yang dia redai di atas muka bumi ini. Bahkan Allah akan memperkukuhkan kekuasaan mereka di atas muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menukarkan setiap ketakutan kepada keamanan yang berpanjangan. Syaratnya iman dan amal saleh. Pemurnian akidah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bukan menafikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan menafikan hukum had. Cuma kita berkehendak kepada penjelasan apa yang orang faham tentang hukum had ini. Apa yang orang tahu tentang hukum had. Sejauh mana penjelasan-penjelasan diberikan. Sejauh mana kaedah perlaksanaannya dibicarakan dan dibincangkan. Bagaimana kita nak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtal muslimun bikafir, tidak boleh dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir. Adakah sesuai dipraktikkan hadis itu dalam konteks negara kita pada hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini perkara-perkara yang perlu dibincangkan secara serius. Kerana itu hukum had ini tidak boleh ada version. Dia tak boleh ada versi PAS, versi UMNO, versi PKR, versi. Tak boleh ada. Ini hukum Islam yang sewajarnya perbincangan tentangnya diambil bahagian oleh semua pihak. Sama ada daripada UMNO, sama ada daripada pihak PAS, daripada pihak NGO, daripada golongan-golongan profesional.
semua kena mengambil bahagian untuk membicarakan tentang pelaksanaan hukum ini, dan ingin disesuaikan dengan konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang mana memiliki masyarakat yang majmuk, dan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan dasar demokrasi. Ini perlu dibincangkan, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apabila orang tak tahu tentang hudud, perkara yang tidak baik digambarkan, kekejaman digambarkan, keganasan digambarkan, potong tangan digambarkan, sup tangan digambarkan. Tak boleh. Sedangkan kata Nabi SAW di dalam hadis, adri'u bil hudud. Kamu kena cuba untuk tangguhkan pelaksanaan hudud itu ke atas orang. Kita bukan seronok tangkap orang dan cepat-cepat potong tangan. Kita bukan seronok tangkap orang cepat-cepat rejam dia sampai mati. Kita bukan seronok tangkap orang dan cepat-cepat sebat dia 80 rotan bagi peminum arak. Itu bukan satu keseronokan, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebagaimana datang kepada Nabi SAW satu hari seorang lelaki yang mencuri, dibawa kepada Nabi. Maka dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Nabi sebagai pemimpin, kami ingin laksanakan hukum potong tangan ke atas lelaki ini. Maka Nabi SAW berdiam diri dengan wajah yang agak sugul, duka cita. Nabi kata, okey, laksanakan. Maka sahabat cepat-cepat melaksanakan hukum potong tangan. Setelah mereka melaksanakan hukuman tersebut, mereka melihat wajah Nabi terus berduka cita, terus sugul. Mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma yukrihuka ya Rasulullah? Apakah yang menyebabkan engkau macam tak puas hati, macam tak setuju, macam nak marah, macam sedih? Mengapa? Kata Nabi SAW, ma yumni'uni, apa yang boleh menghalang aku daripada aku menghalang pelaksanaan hukum ni? Aku tak boleh halang. Kerana apabila dibawa seseorang kepada pemerintah, hukum had wajib dijatuhkan ke atasnya. Sedangkan kata Nabi SAW, perhatikan hadis ini, la takunu a'wanan lisyaitan ala akhikum, innallaha afwun wa yuhibbul afwa. Jangan kamu berseronok untuk menjadi pembantu syaitan ke atas saudara kamu, yakni kamu bergembira dengan hukuman yang dilaksanakan ke atasnya. Sesungguhnya Allah itu pemaaf, dan maaflah kamu maaflah saudara-saudaramu. Lihat, ini satu keindahan Islam, kemaafan. Ini Islam ad-dinus samahah, Islam agama yang penuh dengan kemaafan. Lunak agama ini, bukan digambarkan kekejaman, bukan kira potong. Ini satu salah faham tentang Islam. Begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, apabila masyarakat mendapat gambaran yang buruk tentang hukum ini, berlaku penolakan. Yang kita bimbangi, berlaku penolakan di kalangan orang-orang yang di dalam hati mereka ada iman. Itu satu kelompok. Berlaku penolakan pula bagi golongan-golongan dan kelompok-kelompok manusia yang memang mereka tidak beriman. Sedang bagaimana Yahudi di zaman Nabi SAW, Nasrani di zaman Nabi SAW menerima hukum dan pelaksanaan ini dengan cara yang terbuka. Karena mereka sedar implikasi maksiat ini sangat-sangat negatif, sangat-sangat buruk. Mana semua agama anti kepada penzinaan, semua agama benci kepada arak, semua agama benci kepada kecurian, mencuri, semua agama benci kepada rompakan, ragut dan sebagainya. Mana ada agama boleh terima benda ni, tuan-tuan dan puan sekalian? Kita tengok pada hari ini dalam YouTube, bagaimana peragut ditangkap, dibelasah oleh orang kampung, dibelasah oleh orang tepi jalan. Lebih baik potong tangan daripada dibelasah sedemikian rupa. Jadi ini satu keindahan yang sewajarnya kita gambarkan keindahan Islam, tetapi kita gambarkan keganasan dan kekejaman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila disebut hukum had, hukum hudud, banyak perkara-perkara yang perlu dibicarakan, yang perlu dibincangkan. Dan yang terbaru dibangkitkan oleh salah seorang YB, Zulkifli Nordin,